Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar kawan-kawan? Nama saya Muhammad Darus Naufal bin Muhammad Junaidi. Saya berusia 12 tahun. Saya merupakan anak didik SK Jalan Raja Muda, Kuala Lumpur. Pada masa lapang, saya gemar meluangkan masa dengan membaca buku cerita. Saya ingin berkongsi sebuah buku cerita yang bertajuk Tikar Mangkuang Nenek. Penulis buku ini ialah Ahmad Safar Mandolah. Beliau merupakan anak jati Kelantan yang telah mendapat kelulusan dalam bidang ijazah sastera. Guru subjek Bahasa Melayu dan Sejarah ini sangat aktif di Hulu Perak, terutama dalam bidang ko-akademik dengan menjadi hakim dalam pelbagai kategori pertandingan. Antaranya cerpen, bercerita, pidato, pantun, bahas, sajak dan juga teater solo. Penerbit buku ini pula ialah Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka atau nama asalnya Balai Pustaka ialah sebuah jabatan kerajaan Malaysia yang ditubuhkan pada 22 Jun 1956 untuk menggerak dan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan selaku bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Buku ini diterbitkan pada tahun 2022. Terdapat 19 bab yang menarik serta mempunyai 231 halaman muka surat. Buku ini sangat mudah difahami dan sesuai dibaca oleh kanak-kanak seperti saya. Tikar Mangkuang Nenek menyeret pembaca untuk menekuni kisah kehidupan dua orang adik-beradik yatim piatu, Firdaus dan Humaira, yang dipelihara oleh datuk dan nenek. Nenek suka akan tikar mangkuang. Pelbagai corak tikar mangkuang yang telah dianyam oleh nenek memenuhi rumahnya. Nenek memiliki tangan berseni yang amat dikagumi oleh penduduk kampung. Dia bercita-cita untuk menjadi tokoh anyaman mangkuang. Namun, mereka diuji apabila nenek yang dikasihi meninggal dunia. Hanya tikar mangkuang peninggalan arwah nenek yang dapat mengubat kerinduan mereka. Humaira, cucu yang paling rapat dengan arwah nenek, merasakan satu kehilangan yang besar. Masih terlalu muda untuk dirinya menerima pemergian nenek tersayang. Baru 9 tahun usianya sudah mengalami situasi berduka lara. Sementara kanak-kanak lain sedang bermain dan berseronok riang. Tetapi dia bermain dan berkawan dengan 1000 kesedihan. Firdaus pula pasrah kematian mampu meragut damai yang sekian lama menguntung di dalam keluarganya. Sejak kematian demi kematian, dia tetap mohon kepada Yang Maha Satu. Semoga tidurnya tetap dibungkus mimpi indah. Tuan Rosdi memeluk cucunya. Firdaus membalas pelukan datuknya. Masih ada Tuan Rosdi, tempat bermanja dan meluahkan segala-galanya. Disangka panas hingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Datuk pula dijemput ilahi. Kesedihan kedua anak malang itu semakin berganda. Mereka telah kehilangan tempat bergantung. Seolah-olah layang-layang terputus talinya. Berbekalkan kesabaran, mereka terpaksa mendepani sikap ibu saudara mereka, Mak Suain, yang tidak menyukai mereka sejak kecil. Kebenciannya bertambah apabila Firdaus dan Humaira mewarisi harta pusaka kedua-dua orang tuanya. Walau bagaimanapun, kehadiran Cikgu Alif telah memberi harapan baru bagi kehidupan mereka. Untuk memulihkan semangat Firdaus dan Humaira, bagai tugas baru bagi Cikgu Alif. Cikgu Alif hadir pada waktu yang tepat. Kisah bagaimana beliau mengharungi kisah pahit dua beradik tersebut sangat menyentuh hati. Beliau sanggup menghadapi sikap ibu saudara mereka, Mak Suain, yang tidak menyukai Firdaus dan Humaira, sehinggalah Mak Suain menginsafi segala perbuatan kejam yang lalu. Beliau sangat prihatin dalam menyelami kehidupan dua beradik tersebut, sehingga sanggup memelihara Firdaus dan Humaira seperti anak kandung sendiri. Cikgu Alif hadir bagi mengatur malam dan siang, memberikan cahaya kepada kegelapan malam.
Cikgu Alif menjadi tempat persinggahan Firdaus dan Humairah untuk mencari kedamaian. Sesungguhnya Cikgu Alif insan yang sangat mulia. Kisah bernada melankoli ini pastinya menyentuh emosi pembaca yang akan diheret sama untuk menyelami perasaan Firdaus dan Humairah. Buku ini turut mengetengahkan seni anyaman yang merupakan seni warisan Melayu yang semakin pudar di telan zaman. Dengan tema pembacaan melestarikan perpaduan bangsa membaca, bangsa berjaya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.